Hi guys, welcome back to my channel, My Diaries of Life dari Hidup Mimi. So hari ni hari Sabtu. Ni malam yang Mimi balik dari Klang. So nanti Mimi akan post video Mimi pergi Klang dulu. But this video is going to be unboxing video. Mimi tak tahu lah Mimi akan masuk dalam video Klang juga ataupun video lain. Sebab I don't know. So, for those yang tanya kenapa Mimi bergelap-gelap ni so, sampai nak tengok video Mimi sebelum ni, Mimi dah ada explain yang lighting Mimi dia tak ngam sangat tau. Kalau malam dengan petang atau tengah hari, tak salah mana-mana dia macam lighting tu tak ngam. Sebab tingkap kat sini, so macam kalau dia cahaya, I can do lah. So sekarang ni, I'm doing a very best untuk korang nampak. So, what I'm going to unboxing is, I'm very excited. Sebenarnya ni papa yang belanja. It's something that I want but not in my wish list sangat. Faham tak? Dia macam Mimi nak tapi not in a rush pun lah. Macam I don't know, macam santai-santai je. So sekali papa cakap papa dah beli. So guess what it is. A few moments later. Hana, dual set. Ta-da! It's a smartwatch. I don't know what it's Lexafit punya brand kot. But it's somehow like this lah. It's a normal one guys, but the price Mimi tak boleh bagi accurately sebab Mimi tak tahu. Yang Mimi tahu it's above 50 but not more than 100. Sebab masa tu papa dapat murah. Like papa beli the same like papa pun juga. This one, see? Papa punya. Mama dah ada, mama beli something baru. It started with mama, sebab mama yang beli smartwatch dulu. Okay. So I'm going to unboxing this. Tada! Papa got me the grey color for the strap, which is this one lah. Okay. Nampak tak? Dia macam ni. Lighting ni gempak je kan. But sorry tau kalau dia macam reflect dengan cermin mata. Biasalah. Okay. So bila buka, tada! Ada manual book. And then what we got. Okay, Mimi tunjuk dulu macam ni. So first ni charger dia. Sekarang kalau korang perasan, mostly smartwatch pakai charger yang macam ni. Okay, dapat ni. And then dapat strap dia. Ni lah grey color. I got the grey color. Papa got me a grey color. Tada! And then the watch. Mimi tak tahu lah ada bateri ke tak. Sebab benda ni dah sampai lama. Papa pun dah pakai. Tapi Mimi macam I'm going to make a video kan. So Mimi macam tak buat lagi. So I'm going to unboxing. I'm so excited. Sabar So kita try buka. Mimi tak tahu dia ada bateri ke tak. Okay, jap. So ni kan, dia ada plastik. So let's open it together. Sabar Dia susah pula. Okay. Okay. Yay! Tada! Sekejap, dia macam berabuk. Tada! Dia macam ada switch button kat sini. Lepas tu macam ni. Ni daripada tepi dia. And then this is for the strap lah. Macam pakai je. Okay, let's try to on this thing. Tak ada bateri ke tak? Lah, macam tak ada je. Ada. Nampak tak? Alah, I think you guys cannot see it. Cuba record. So that's one. Okay, let me tukar. So smart. Sekejap The wallpaper is kinda macam putih, so korang tak boleh nampak. Tada! I'm so excited. And then bila korang ni on dia, dan bila naik, dia ada ni celak lah. Like, nampak tak? Dia tak boleh nampak. Ada a lot of apps. Boleh nampak? Macam tu. A lot of apps. And then ni apps dia lain. Macam tu lah lebih kurang. Menarik.
Right. So, Mimi tak setting lagi. Tapi macam tu lah. Serem macam ni. It's grey colour. Let me just try to pasang dia punya strap. Actually, before this, Mimi macam mana? I don't really like smartwatch, but I love to. So, bila dah macam you know, sekarang kan macam kadang-kadang kalau pakai ni lagi senang kan. Sabar, I cannot. Guys, how to pasang benda ni, sumpah. Wait, I'm gonna ask Papa for help. 2 hours later. Okay guys, done. So I need you just Papa's help. This one, if you want to on it, you just click here. Okay. Hmm. Change the Oh, wallpaper. I know it. Ooh. I tahu. Cantik. Cepat sikit warna ni. Okay guys, done. Papa bought it for me. Pasang apa ni? Dia punya Tali. called this one is called layat. Strap. Strips. Stripe. You know, stripe. Sorry. Thank you, Papa. Okay. So, hi guys. Dah siap. No, I'm kidding. Dah buka lampu sebab nak tunjuk korang. So, tada! Papa helped me with this. And then dah pasang. So, as I said, mine is in a grey colour. Papa macam ni juga, tapi dia black. Okay. So, dia macam smart lah. Macam okay lah. Harga dia pun affordable. So, macam okay lah. Sebab, kan Mimi cakap, Mimi macam nak smartwatch. Tapi, I don't want it to be too mahal. Sebab, macam, Mimi rasa macam, Mimi tak akan full use of it. Tapi macam bila dah Papa belikan ni macam okay lah, Mimi akan guna. Sebab before this Mimi ada satu tau. Dia sekejap. Tapi Mimi tak beli yang ni juga. Nampak tak? Aku smartwatch. Ni Pocu bagi before this. Tapi dia dah tak boleh function. Tapi I wear this a lot lah masa kat MRSM. Okay. So now I have a new one. Dia best sebab tengok kalau buka kan. So kalau pergi kat bahagian app, boleh main game guys. Dia ada WhatsApp, dia boleh macam dia boleh terima notification WhatsApp. Lepas tu boleh dengar lagu, boleh apa? Alah basic lain. Macam tu lah. Tapi dia boleh main game. Look at this. Kalah dah. Okay, next kali. Macam apa tu? Game creator. Macam kalau boring boleh lah main kan. If say macam kau tak nak buka phone, tapi kau nak main game. Faham tak? Dia macam fun lah. Pasal ada Facebook, ada apa lagi? Dia boleh check semualah BP, step and whatsoever if you want to macam nak exercise ke. So dia okay lah. Dan dia macam ni kan. Orang nak tukar dia punya wallpaper. Yang tu. Nampak tak? Banyak guys wallpaper dia. And also dia boleh connect dengan phone and then dia boleh setting wallpaper. So nanti kalau bila setting dia beritahu. Okay. So done with the smartwatch. Cuba kita pakai. Sabar sekejap smart lah. Sorry guys. Berangan ke. Smart kan? Macam nampak cool lah. Dia not so bad. So, Papa belanja lagi apa? Dia punya charging port. Charging port dia tu kan tadi dapat kan. Tapi dia macam ada tempat letak dia. Okay, wait, let me show you. Tada! Comel kan? Warna purple dan dia ada bow. Dia macam sebenarnya dia just wire yang Mimi tunjuk korang tadi. Tapi ni yang Papa dah masukkan. So nampak tak? Dia macam dia letak kat sini charger yang tadi tu, yang putih tu. Lepas tu dia macam, so nanti macam faham tak? Dia boleh macam ni. Like this. It's supposed to be like this. Ni korang USB, so macam cocok je lah macam tu. Okay, so korang letak, korang belah macam ni.
Dia macam buat cool lah sikit kan. Macam letak atas meja macam tu. Macam ni letak atas meja. Lepas tu cas macam tu. Cool. Itulah menarik. So that's all guys for this video. I'm so happy. Thank you Papa for buying me this. And yeah, so sekarang ni all my family like Mama, Papa and Mimi wear this smartwatch. Sebab kita orang jenis macam kalau seorang beli, yang lain macam akan try untuk beli juga. So kita orang think it is worth it and then it is good. So faham tak? Tapi Mama punya bukan macam ni. Mama punya Mama beli kat kedai jam. It was 200 something guys. I don't know lah kenapa harga dia berubah, harga dia lain, but never mind. Okay, it was good juga untuk Mama. So macam okay lah. And then bila orang call pun boleh angkat kat sini apa semua. So macam if you are in a class kan, macam dalam kelas macam ada orang chat, macam tak payahlah buka phone. Kalau tak ni mengganggu kan macam tu. Cik cakap je, so nanti kan buka phone juga. Tak adalah. Nak ni baca BP kita. So guys, I got the explanation why Mama punya mahal so much. Sebab dia punya function is more. Dia tak sama the one yang like this. Dia lagi canggih, lagi I don't know. Tapi lagi canggih lah. That's why it was that price. So itu je for this video. Thank you guys. Bye. Hi guys. Sekarang ni dekat Absolute. So Mimi nak unboxing. Tada! The lanyard yang Mimi nak sangat. Tak tahu lah kenapa. Dia dah mahal. Tapi macam okay lah. Sebab sebelum ni Mimi lupa beli lanyard masa masuk uni. Jadinya Mimi beli lanyard gambar Kuromi dekat Anjung. Haha. So let's unboxing. Harga dia 35 ke 40. Macam tu lah siap shipping. Dia tada, jenama Larmore. Apa tahu macam mana nak sebut benda dah ni. Tapi kat TikTok. Okay. Dia banyak colour. Lepas tu dia ada monogram punya. Yang ni Mimi ambil monogram coffee. Yang ni hitam. Ini yang putih. Tapi stok yang ada yang warna putih tu macam dah tak cantik sangat. So tada, tengok ni tali dia. Cantik kan? Tapi tali dia berat sikit lah. Sebab ada chain. Tapi cantik lah. And then look at dia. So ni dia punya luar. Nampak tak tu? Monogram coffee. Dia bukan lanyard je tau. Dia ada card holder juga. That's why dia mahal jugalah. And then dia ada tempat untuk coin sekali. Ada. So macam ni. And then tada! Tu ada sandal Lemore. Tak tahulah macam mana. So tada! Cantik lah. Okay. Nampak tak ni lah yang monogram tu. Dia macam ni hitam cair. Lepas tu dia ada hitam macam ni. And then bila macam ni. Tu. Ni lah card holder dia. And ni untuk letak card student. Ni pun ada card holder lagi satu. So total ada 1, 2, 3, 4 letak card. And then ni untuk letak coin ataupun duit. Tu. Spacious lah juga. So macam kalau macam malas nak bawa purse, okay lah. Saya tak payah bawa barang banyak-banyak. Tada! Cuba pasang tali dia. Yang ni tadi dia. Okay lah memang ni hitam. Masa kalau ambil putih takut macam cepat kotor juga. Tada, ada tali. Sebab tali panjang. Lepas tu dia macam ada chain ni sikit. And then kita pasang. Tada. Okay lah. It's quite mahal tapi okay lah. Tahan lama. Yang penting depan ni cantik. Akhirnya ada lanyard dah. Tak pakai Kuromi. Lawak lah. Saya macam Mimi tak nak tunjuk lanyard tu sebab macam malu kan. Dengan orang ingat Mimi suka Kuromi sangat tu. Padahal it's just a random thing yang Mimi beli dekat Anjung. Sabar tu.
Ni dia punya transparent tu untuk letak kat student. Tali dia panjang, okey lah. And then tebal juga. Dia punya minyak ni tak tebal sangat. So dia macam okey. Kalau letak kad apa semua. Nanti masa Mimi dah pakai student card ni, Mimi tunjuk korang. Okay. So tu je. Bye. See you in the next video.